Sesekali dapat keluar melancong dan pergi bercuti, memang seronok. Tapi perlukah kita modal yang banyak untuk percutian yang lengkap? Macam mana kalau saya katakan, dengan hanya bermodalkan RM700, kita boleh pergi melancong ke negara-negara ASEAN untuk 3 hari, 2 malam. Komplit dengan tempat penginapan, makan minum, jalan-jalan, siap beli cenderahati lagi. Tak percaya? Nak tahu? Jom ikut saya. Manakah destinasi kita kali ini? Kita ke Jakarta, Indonesia! Woohoo! Malaysia Airlines terbang ke 100 destinasi di 6 benua seluruh dunia. Untuk ke Jakarta sahaja, terdapat 32 penerbangan disediakan dalam seminggu. Pilih saja masa yang sesuai untuk terbang, semuanya tersedia di Malaysia Airlines. Penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta mengambil masa lebih kurang 1 jam setengah. Dalam penerbangan, biasalah, kita disediakan dengan makanan yang sedap-sedap belaka. Here I am in Jakarta, Indonesia. Inilah dia lapangan terbang Soekarno-Hatta, Jakarta. Dah mendarat rupanya, tak sedar pun. Itulah pasal punyalah selesa naik Malaysia Airlines. Okey, ni ada sedikit tips dan info kepada couple yang nak pergi bercuti. Kira nak pergi honeymoon lah. Anda boleh mulakan percutian romantik anda dengan Malaysia Airlines Business Companion Fare. Maksudnya, boleh dapatkan tiket pertama dengan harga business class dan dapatkan tiket kedua half price. Untuk nak tahu dengan lebih lanjut, log on www.malaysiaairlines.com. Okay, cukuplah kita cerita kat depan airport ni. Jom kita ronda Jakarta. Dari lapangan terbang, saya naik teksi untuk ke pusat bandar. Jakarta ialah ibu negara bagi Republik Indonesia, iaitu sebuah negara yang mempunyai lebih 13,000 pulau dan kepadatan penduduk melebihi 180 juta orang. Jakarta terletak di utara Jawa Barat dan merupakan sebuah bandaraya yang pesat membangun dari segi ekonomi serta merupakan pusat kebudayaan dan politik bagi Republik Indonesia. Perkataan Jakarta pula diambil dari perkataan Sanskrit yang membawa maksud kejayaan mutlak. Okay, dah pun sampai ke area town Jakarta ataupun yang panggil Jakarta Pusat. Nama tempat ni Jalan Jaksa. Jadi kalau kita nak cari hotel-hotel yang bajet, memang sinilah tempatnya. Jom kita cari hotel yang bersesuaian dengan bajet kita. Nak cari hotel bajet di Jakarta memang tak ada masalah sebab ada banyak, terutama di Jalan Jaksa. Bagi saya pilih untuk tinggal di Borneo Hostel. Macam ni lah baru bajet. Okey, bilik dia cantik. Katil ada 2, so kalau datang 2 orang, lagi jimat. Aircon ada, TV ada, bathroom dia pun attached. Okey lah, kira puati lah bilik ni. Harga dia RM150,000. Rupiah betul. Rupiah lah. Kalau duit kita RM700 pun tukar pada rupiah, kita dapat RM2 juta. Banyaknya, kira millionaire tu. Tunggu apa lagi? Bilik dah settle. Jom kita joli di Jakarta. Inilah pengangkutan yang paling famous di Jakarta. Ianya dipanggil bajai. Bagi pengembara bajet macam saya, bajai ini memang sesuai. Tambangnya pun murah. Kalau kat Thailand, dia panggil tuk-tuk. Kalau kat Cambodia, dia panggil remok. Tapi kalau kat Jakarta, dia panggil bajai. Bukan ajai, tapi bajai. Rasanya dia ambil motor Vespa lama, dia tukar jadi benda ni. Simple juga. Tambang dia, murah je. Tapi kena tawar. Pengalaman naik bajai ni memang lah. Cuma dia agak sempit sikit. Cukuplah untuk seorang. Okay, terima kasih bang. Macam itulah experience naik bajai. Best juga. Dah pun sampai ke tempat kami yang pertama yang akan kami lawati. Ini dia panggil Tugu Monas. Inilah dia Tugu Monas yang menjadi mercu tanda ataupun landmark utama di Jakarta ni. Tugu ni dibina untuk memperingati hari kemerdekaan diorang yang jatuh pada 17 Ogos 1945. Kemerdekaan daripada pihak Belanda. Setiap hari ramai pengunjung datang melawat ke Tugu ini. Pastikan bila anda sampai di sini, anda mesti naik ke puncak menaranya. Harga tiket naik ke menara cuma RM2,500 sahaja. Tugu Monas ni, kita boleh beli tiket dan naik kat puncak dia dan tengok pemandangan seluruh Bandaraya Jakarta. Tapi ingat, kena datang awal, tidak queue dia panjang.
Wow, pemandangan dari puncak menara ni memang menakjubkan. Anda boleh nampak seluruh kota Jakarta dari sini. Lebih kurang macam KL Tower lah juga. Kat sini pun ada disediakan teleskop yang boleh digunakan oleh pengunjung untuk meninjau kawasan sekitar dengan lebih dekat. Seterusnya, sekali lagi saya menaiki bajai ke Jalan Kebun Kacang untuk makan tengah hari. Waktu pun dah tengah hari, perut pun dah lapar. Jadi untuk lunch hari pertama kita di Jakarta, saya datang di Jalan Kebun Kacang. Diorang kata kat sini memang famous dengan nasi uduk. Jadi banyak restoran kita becek nasi uduk kat sini. Tapi saya pilih kedai puas hati. Garanti puas hati. Jom. Inilah dia makanan tradisional orang Indonesia. Dia panggil nasi uduk. Nasi dia bagi dulu ni. Dibalut dengan daun pisang. Dimasak dengan santan. Dia kurang macam nasi lemak Lauk dia pula. Dia ambil ayam panggang goreng. Ini dia bagi asingan sikit ni. Nasi dia bagi banyak. Kalau nak makan 2 paket, makan 2 paket. Tengok cukup perut dah. Dia tahan juga asingan ni. Memang best. Itu sampai ke Indonesia, Jakarta terutamanya, try nasi uduk. Biasanya ada teh ais. Kali ni tu ada teh botol. Sedap. Jadi kalau nak try makanan ni makanan tradisional Jakarta, nasi uduk, datang je kat Jalan Kebun Kacang. Salah satu pengangkutan awam yang mudah dan murah dekat Jakarta ni, selain daripada taksi, ialah busway. Busway ni nampak macam bus biasa, tapi dia special sikit sebab dia akan jalan atas jalan khas yang dibina untuk busway ni. Lagi satu yang penting kat Jakarta ni, kita kena tahu arah mana kita nak pergi sebab dia ada 5 bahagian dia. Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat dan Pusat. Kita kena tahu mana nak pergi, beli tiket dia, pergi lah. Yang mudah. Jom sekarang kita ke Old Town Batavia. Harga tiket naik bas ke Kota Lama Batavia murah aja. Cuma RM3,000. Inilah dia Old Town Batavia ataupun Kota Lama Batavia. Untuk pengetahuan, nama lama Jakarta sebelum ditukarkan ke Jakarta ialah Batavia. Dan dekat sini, kita boleh tengok bangunan-bangunan lama masa zaman pemerintahan Dutch ataupun Belanda. Macam ni. Cantik kan? Indonesia berada di bawah jajahan Belanda lebih kurang 350 tahun. Dan kat sini, kita boleh tengok kesan peninggalan jajahan Belanda di Kota Lama Batavia. Nampak tugu ni? Tugu yang ada kat tengah-tengah Kota Lama Batavia ni. Ini bukan sebarangan tugu. Inilah dia sebenarnya penjara bawah tanah masa zaman pemerintahan Belanda dulu. So penjara dia sambung dengan kantornya di sana. Kat sini memang best, memang santai. Kalau family nak bawa datang piknik boleh. Orang muda-mudi dia nampak ni bersantai ataupun namanya menongkrong kat sini. Lepak, main muzik, relax je, menari. So tunggu apa lagi? Join. Nak? Ada berani? Jom lah. Di sini, saya dapat lihat para pengunjung berseronok bersama dengan cara kreatif mereka yang tersendiri. Apa lagi? Saya pun join lah mereka. Lebih menarik lagi, kehadiran saya memang dialu-alukan dan mereka cukup mesra. Tengok ni, jangan main-main. Michael Jackson pun ada juga kat sini. Nampaknya kita bernasib baik ya. Hari ni ada free show ataupun pertunjukan percuma. Nama pertunjukan ni, The Boost. Entahlah, saya pun tak faham apa maksud dia. Tapi tengok budak tu dah macam pocong lah kena ikat. Memang unik persembahan orang Jakarta ni. Sesuatu yang tak pernah saya tengok di tempat lain. Jadi kat Kota Lama Batavia ni memang banyak pertunjukan-pertunjukan macam ni. Kalau bukan pertunjukan ni, ada pertunjukan lain. Kita tengok lah sebenarnya orang kat sini. Kreatif-kreatif lah. Orang yang seni suka tengok pertunjukan. Suka baik buat pertunjukan. Lagi satu cara kalau kita nak pusing dan lihat Kota Lama Batavia ni, ni ada satu cara. Dia ada sewakan sepeda. Sepeda tu basikal lah. Tunggu apa lagi? Tengok. Agak-agak kalau kita dah jalan-jalan, nak beli souvenir. Macam-macam kat dekat sini, gelang. Lawa-lawa. Kejap dulu lah. Kita ronda lagi. Selain daripada ronda kat dalam Kota Lama Batavia, dia ada tempat-tempat menarik lain juga kita boleh pergi. Macam ni. Pelabuhan Sunda Kelapa. Fuyo, so boleh lah tengok bot-bot besar macam ni. Fuyo. Nampak, sebenarnya ni ada kapal-kapal nelayan. Lepas apa dia? Apa khabar bang?
Besar tu bot dia. Biasanya kalau kita pergi pelabuhan tengok bot-bot yang moden, yang besar, yang kargo. Tapi yang ni kita dapat tengok bot-bot tradisional dia. Okay, tadi saya cakap sebenarnya bot nelayan kan. Ada pembetulan sikit, sebenarnya bukan bot nelayan tapi bot angkat barang. Yang angkat macam beras, gula, tepung, apa-apa daripada sini ke Kalimantan dan juga balik lah. Kalau ikut sejarah dia pula, Pelabuhan Sunda Kelapa ni masa zaman pemerintahan Dutch dulu, Belanda dulu, digunakan untuk perdagangan, untuk berdagang herba di antara Belanda dan juga Indonesia. Dia dah sampai dekat Pelabuhan Sunda Kelapa ni, bukannya boleh tengok, malahan kita boleh masuk dan explore sendiri bot-bot yang ada atau kapal-kapal yang ada kat sini. Bot ni bukan je pameran. Sebenarnya bot ni masih lagi digunakan dan keluar ke laut untuk menghantar barang. Tapi dia buka untuk orang ramai masuk dan tengok. Okey, bila dah puas tengok bot dekat Pelabuhan Sunda Kelapa ni, kita teruskan pengembaraan sepeda kami. Ada 4 lagi tempat nak dituju. Nak tahu mana? Ikutlah. Ni pula kita dah sampai kat Museum Bahari kat Jalan Pasar Ikan. Walaupun nama dia museum, dia bukannya tunjuk barang artifak tapi dia ada macam-macam benda. Nampak barang tembaga, barang perhiasan, topi, cap, gitar, baju, kipas angin, speaker, bag, macam-macam. Semua ada. Best sebenarnya naik basikal ni. Kalau kita naik taksi ke, bas ke, kita tak boleh berhenti mana-mana kita suka. Kalau naik basikal, boleh lepak, kita boleh tengok, jalan-jalan. Dah pun selesai pengembaraan bersama sepeda. Best lah, kita boleh tengok pemandangan-pemandangan yang ada kat sekitar sini. Dan sambil tu, kita exercise. Oh, betul. Lepas puas kayuh basikal, terasa haus lah pula. Pergi minum kopi pun menarik juga. Wah. Kelas ya. Ni ada kafe old school yang ada dekat Kota Lama Batavia. Nama kafe ni Cafe Batavia. Tengok. Sampai-sampai dia bagi frame. Jangan salah sangka. Sebenarnya menu dia. So okey lah. Kita tengok dulu apa boleh kita minum kat sini. Wow, okey, kalau nak cerita kat sini, kalau nak makan kat sini mungkin tak sebab dia kelas sikit, so dia mahal sikit. Kadang kita pun dah penat. Ronda naik sepeda tadi, lepak minum je lah. Kata orang nongkrong minum. Kat sini kita minum teh je lah sebab tempat dia pun agak kelas sikit, so harga dia pun agak mahal sikit. Tapi pun kira okey apa. Dah penat, ronda naik sepeda, nongkrong minum teh pun boleh. Betul tak? Bagus banget sih Jakarta. Udah banyak tempat menarik dah saya lawati. Tapi belum habis lagi. Ada lagi tempat yang akan saya explore. Teruskan bersama saya di dalam destinasi bajet Jom Mas Jakarta Part 2. Dah.